Ramai orang menyangka acute leukemia boleh didiagnosis hanya melalui satu ujian darah. Sebenarnya, prosesnya lebih terperinci daripada itu. Biasanya ia bermula apabila ujian darah menunjukkan sesuatu yang tidak seperti biasa. Mungkin hemoglobin rendah, platelet rendah atau jumlah sel darah putih yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tetapi keputusan darah sahaja belum cukup untuk mengesahkan acute leukemia. Ada banyak keadaan lain yang juga boleh menyebabkan perubahan yang hampir sama. Sebab itu, doktor akan melihat keseluruhan keadaan pesakit. Kami menilai simptom, memeriksa sel darah di bawah mikroskop dan jika perlu melakukan pemeriksaan sumsum tulang. Sampel sumsum tulang pula membantu kami mengenal pasti sama ada benar terdapat leukemia, jenisnya dan rawatan yang paling sesuai. Pada masa yang sama, sampel ini juga digunakan untuk ujian lanjut seperti flow cytometry, cytogenetics dan next generation sequencing (NGS) yang membantu menentukan ciri-ciri leukemia dengan lebih tepat serta merancang rawatan yang paling sesuai. Jadi jika doktor sedang menjalankan siasatan lanjut, itu bukan bermakna diagnosis telah disahkan. Ia adalah sebahagian daripada proses untuk mendapatkan jawapan yang tepat. Proses untuk mendapatkan diagnosis yang tepat kadang-kala boleh mengambil masa, tetapi ketelitian ini sangat penting bagi memastikan keputusan dan rawatan yang diberikan adalah yang paling sesuai. Berbincanglah dengan doktor anda supaya setiap langkah dan keputusan dapat difahami dengan lebih jelas.